Hai, Assalamualaikum semua. Jom buat resepi yang tengah viral sekarang ni. Okey, macam biasa, mula-mula kita perlukan sardin dalam tin ni. Saya gunakan separuh je sardin daripada tin besar ni. So, kalau korang nak pakai sardin yang tin kecil tu pun boleh je. Dan lepas tu, panaskan minyak dan boleh tumis bawang besar. Kemudian, bawang putih dan cili merah. Boleh tumis bahan hirisan ni sampai naik bau wangi. Dan lepas tu, boleh terus letak ikan sardin tanpa kuah sardin tu, okey? Sebab kita nak ikan ni digoreng dulu dengan minyak yang panas ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa bagi gift, okey? Lepas tu boleh masukkan cili kisar ataupun cili boh. Dan tumis dulu sampai pecah minyak supaya cili ni betul-betul masak. Okey, nanti tak adalah orang sakit perut kan? Dan bila dah pecah minyak, boleh tambah kuah sardin. Ikut banyak mana yang korang suka untuk kuah sardin ni. Kemudian tuang sedikit sos ikan. Kalau tak ada sos ikan, just gantikan dengan sedikit garam. Kacau dan masak sampai pecah minyak. Dan sekarang kecilkan api. Lepas tu buat macam lubang pada sambal sardin kita tadi. Dan baru kita tuang telur. Setiap kali kita nak tuang telur ni, seeloknya kita buat macam lubang. Dan sekarang untuk rasa ekstra pedas, boleh ketuk cili api hijau ni. Letak dalam kuali dan tutup kuali selama beberapa minit. Dengan api sederhana kecil sampai telur ni dah hampir masak. Dan last sekali, bahan paling penting iaitu limau nipis. Kuah sardin ni kalau tak ada elemen masam memang kurang kau sikit. So kita kena letak jus limau nipis ni. Lepas dah tutup api, baru kita perah limau nipis ni ke dalam sambal sardin telur goyang ni. Sebelum tu jangan lupa follow TikTok Limau Nipis Official. Kalau korang suka video ni, jangan lupa bagi gift, okey? Dan last sekali, hirisan daun ketumbar sebagai hiasan. Yang ni optional, okey? Ya Allah, memang sedap sangat-sangat resepi ni. Makan dengan nasi panas-panas, memang tak cukup sepinggan. Kalau buat untuk family yang ramai, korang kena guna satu tin besar sardin tu. Kalau yang macam ni, hidangan ni cukup untuk 3 orang makan je. Cukuplah untuk family kecil saya. Hai.